Okay, video ni aku just nak bagi tahu dekat korang semua kan. Yang aku kenal ke, yang aku tak kenal ke, yang korang nampak video FYP kat depan mata korang ni. Aku just nak beritahu kat korang yang akaun ni aku akan buat konten-konten property lah. Sebab tahun 2026 ni, tahun baru ni aku menjadi ejen property. Ya, betul bro. Aku cover dekat area JB dan aku bawa agensi OD iaitu One Dream. So, akaun ni aku akan buat konten pasal property lah. And then aku dah tak ada dah buat konten affiliate. Dah tak ada dah buat konten ayat-ayat sedih, aku dah tak ada buat dah. Just aku bagi sharing yang apa aku tahu lah tentang pasal property dan aku masih belajar lagi sebab aku betul-betul newbie. Okay, untuk target 2026 ni kan, sebagai ejen property, aku just nak pecah telur je. Jangan pecah telur dulu. Kan, betul aku target yang lain. Yang mana yang nak support aku, tolonglah follow. Kalau tak nak support pun, it's okay. Yang mana yang support tu, terima kasih yang support. Aku akan aktif dekat Facebook, Telegram. Apa yang aku post konten dekat TikTok, aku akan post juga konten dekat YouTube. Itu just buat-buat ada je sebenarnya. Just nak hidupkan personal branding. Itu sajalah. Okay guys. Doakan aku untuk tahun 2026 dah. Dan aku juga doakan korang semua apa yang korang target untuk 2026 dan aku doakan juga semoga sukses juga. Okay guys. Apa-apa, ciao. Assalamualaikum. Ji.